Okay, nama saya Muhammad Jailan Ibn Mamat, pengurusi KPKK Pak Katak. Kesan rasuah dan politik kepada masyarakat Malaysia ini sangat beri kesan yang sangat negatif kepada negara dan juga kepada masyarakat. Yang pertamanya ialah kerana kesan negatif yang pertama ialah kepada pandangan saya yang menjejaskan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atau kerajaan yang mengamalkan rasuah ini. Kerana kerajaan tidak mengambil tindakan tegas kepada pelaku rasuah ataupun orang yang terlibat dengan rasuah. Yang kedua, pada pandangan saya, kesan rasuah juga kepada masyarakat ialah akan menyebabkan pengagihan kebajikan negara atau berlaku secara tidak adil kepada ahli masyarakat kerana berlakunya rasuah. Yang ketiga, pada pandangan saya adalah kerana dia berlakunya rasuah dalam masyarakat ni, mana-mana projek pembangunan yang beri manfaat kepada masyarakat akan terjejas kerana berlakunya keterisan dan juga rasuah. Saya Zakaria bin Daga sebagai anggota saya penasihat dari Majlis Pendidikan PAS di Rumah Sakit. Kali ini ada bagaimana macam mana nak bendung rasuah ni, dia bermula daripada atas rasa negara itu sendiri ataupun rasa apa itu. Ini peringkat kepimpinan atau kerajaan yang mengetahui dia kena buat satu peraturan, walaupun kita kata di negara kita pun ada undang-undang dia. Ada peraturan yang berkaitan dengan undang-undang rasuah sendiri, dia buat akta rasuah sendiri. Kita ada Suruhanjaya pencegahan rasuah, ada RM sendiri dalam negara kita yang menjalankan kerja-kerja kesihatan dan sebagainya, mendakwa orang yang rasuah. Tapi kita lihat kadang-kadang tu gitulah, dia tak mampu untuk nak menyelesaikan masalah rasuah itu. Jadi bila gitu sepatutnya hukuman tu lebih berat lagi. Walau lain sekarang kita beri nak bendung ni secara agama, di pendidikan agama. Sebab orang yang berpegang pada agama ni, dia akan insya-Allah dia akan selamat daripada itu. Menyebut ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang beri rasuah dan orang yang menerima rasuah dalam neraka. Malam Tuhan kan ada datang rumah saya lagi bagi sampul ni. Katanya ni sumbangan saudara untuk kita. Kak, ni dah kira beli undi ni. Betul, politik sepatutnya tentang amanah, bukan duit. Kami dari pihak wartawan dapat banyak aduan. Kalau betul lah ini rasuah, kami takkan berdiam diri. Dengar-dengar ada penduduk yang ada rakaman. Benda ni boleh jadi bukti. Jangan salah faham. Saya nak bantu rakyat je. Tapi kenapa bantuan datang waktu kempen je? Dan kenapa dalam sampul tak ada rekod rasa? Tapi tuan, rakyat sudah sedar. Ini bukan bantuan biasa tuan. Kita kerja bukan boleh dibayar tuan. Tuan Hakim, kami menyebut diaspora ada laporan rasuah politik. Semua salah faham. Kan daripada rasuah, apa yang kita boleh harap? Jadi kami bukan